Ni ulama besar dia dalam Perak. Tajwid tu, aswad tu, dia menekankan makhraj dan sifat. Tak mana lidah kita nak pagi. Faham tak? Lidah main peranan tu. Contoh za, sa, tu semua semua keluar lidah tu. Semua ada landu tu nak ya. Nampak? Tapi tu kalau kita kata zalika, dia kena keluar lidah sikit. Zalikal kitabu la ta. Dia Hamas, dia kena sebut betul tu sebab dia ada sifat-sifat dia pula. Kemudian ilmu qawaid. Qawaid kita apa sebut? Kaedah. Nampak? Qawaid dia. Qawaid. Qawaid ni lah nahwu dan saraf, grammar dia tu. Apa maksud nahwu? Nahwu ni setiap kalimah tu, perubahan di hujung kalimah tu ubah balik makna dia lain. Nampak tak? Yang kemudian kalau kita kata itu nahwu, saraf ni pergerakan satu kalimah. Ini boleh ni sahabat tulis gini. Tak tulis saya nak padam. Ada gambar. Saraf ni asal dia satu kalimah. Dia macam transformer. Mula-mula trailer. Lepas tu dia jadi robot. Faham tak? Saraf dia tu je. Asal perkataan ana dal ra sin, darasa. Asal dia. Tapi bila tambah perkataan tu ada lah tapi dia tambah lah. Contoh madrasatun. Nampak? Mim dengan ta. Darasa tu ada. Jadi kalau tulis nampak lah. Tak tulis tak nampak. Tak apa ni saya nak padam ni. Boleh? Apa? Nanti saya boleh ambil kat Hakim lah. Okey, Kim. Dah ini kita tulis. Ambil ni. Boleh. Apa buku? Buku ni. Boleh pinggan ni. Kerja mana? Saya kerja di Cyberjaya. Oh, jauh. Saya sini Continental. Sama dengan Hakim. Sama. Okey. Okey.